So now 8.20 Ramadan ke-11 dan dah panas. Kita akan tunggu Megan datang. When we did from this coloring this to tinggi dekat nampak tinggi insyaallah daripada coloring to the data real berapa cepat sampai kepada. So now 1:12. So Fitra baru habis kelas and then Fitra nak pergi laundry baju yang dah seminggu lebih tu, 2 bakul sebab tak cukup masa sebab weekend. Selalu Fitra laundry baju weekend. So yeah, let's go. Dobby tu belakang tu je. So jom. So this is baju yang perlu di laundry. So yeah, let's go. So now 232 dekat Mr. DIY nak beli barang for my teaching materials. So ya, jom. So now 3:10 minutes and Fitra baru siap laundry baju, basuh and keringkan. And tadi Fitra pun sempat singgah Mr. DIY and Eco to buy some items sebab next week ada assessment for micro teaching. So Fitra beli barang-barang lah for teaching material. And then now I want to back home. Tengoklah, rehat dulu kot. Rehat and then tidur ke apa. Lepas tu kita lipat baju. Tengoklah atas kerajinan, lipat baju dulu ke tidur dulu ke. Sebab kan macam dryer tu panas, so nanti baju tu kedut-kedut. Tengok atas kerajinan. And so yeah, sekarang nak balik and then tu je kot untuk Ramadan ke-11. So yeah, kita jumpa hari esok. Bye bye. So we are lepak dekat gerbang. Look at that, how messy I am. Kotor. Sedap sedap. Sedap. Sekejap cuba lagi. Terjadi. Wah, jadi. So hari ni Ramadan ke-12. Sekarang pukul 8.18. Baru gerak nak pergi campus. Tapi hari ni tak ada kelas. So ya, kita orang just ada macam ceramah ada 2. So jom. Hi guys, so now 6:29. So before kita pergi makan gepuk untuk iftar, I want to do my assignment, which is esok nak kena hantar RPH. In my RPH tu for preschool, for Tasca punya part tu dia ada kena buat activity. And then I want to put step by step, macam langkah-langkah untuk buat aktiviti tu lah. So
nak kena buat dulu because takut juga tak jadi kan masa micro teaching nanti. So yeah, let's go. I want to do apa tu? I want to create butterfly. So jom korang kena tengok. Tak tahulah jadi ke tak. Kalau doa-doakan jadilah. Sebab micro teaching is next week on Monday. So yeah. Okay, so done. This is how my butterfly looks like. Haha. So ni lah. Dia macam lama-lama lah ni kan. Sebab ni dia sesungguhnya dia lama-lama dia pasal. And then kat sini baru colour actually. So now 8.10 kita orang pergi makan gepuk dekat Bazar Raya. Tapi kita orang parti sahur. Mana je parti kat depan ni tapi jalan malam hari. So now 8.16 kita orang decide untuk buat U-turn. Syah and Ina pergi beli order. So jauh, sumpah jauh. Tapi kita orang kena cepat ikut tuang. This is our huru hara. Dah habis makan. Weh, sampai tutup. Sampai tutup. Apa ni? Muka barai. Huru hara tu cari tempat makan. Ni, pokok ni sampai tutup lah kami tu makan. So now I buy ice cream macchiato like. So this is my ice cream macchiato. Weh, dia beli yang muka kata tak ada duit dah. Dia beli yang ice cream macchiato. Orang berdua je tak ada. So I buy Madam Comfort. Weh, lama gila tak beli. Nampak menarik. Ini gemes saja. So now 9.50 kita orang dah sampai kereta. Dia tengah meeting. Okay, tak nampak. Mundur ke belakang. So tu je kot untuk kali. Bye bye, see you next day. So this is my mall, right? Buat kerja and print assignment for tomorrow. So kita jumpa. So now 10:35, 13 Mac puasa ke 12. So kita jumpa besok puasa ke 13. Bye bye. Hai, hari ni Ramadan yang ke-13. So sekarang 11.10. Tadi baru settle kelas pagi and then ada kelas petang. Kelas petang, kelas yang sama 3 jam. Dia macam so tired. Tapi with killers. Hai. Biar gemuk. Mana ada. Hal dia kecil je. Okay, jumpa kejap lagi. Bye bye. Angkat. Kau bayang aku angkat seorang. Ui, siapa yang masuk ni? Aku Sorry tu. Aku macam oh ni ke kotaknya. Ini ambil kasus. Ambil. Fitra Izzah lagi mana? Fitra. Hi guys, so sekarang 6:42. Fitra on the way pergi campus to pick up my friends sebab hari ni Fitra nak iftar dengan Iliana. So kita akan pergi makan. Tengok lah sekejap lagi. So sekarang tengah on the way and kita orang pun nak ada celebrate. Nak tahu? Nak tengok kan. So let me focus drive and kita sambung kejap lagi. Okay, bye. Macam mana ni? Lepas tak? OMG. So sekarang tengah hujan. Dia macam lagu ni kan, kalau panas betul, kalau hujan. So
7:16. Kita orang dah sampai Mahkota Parade. I'm with Ilianas. Ya, minggu ni bersama Iliana. Mana bersama? Tak boleh. Kita tak ada power. Saya nak ni kunci kereta. Okay dah. So let's go. Rupanya kita orang tersalah. Kita orang parking kat DP, sebenarnya dia dekat Mahkota Parade. Aku dah pelik tau. Ya, aku salah yang kita tengok. Duk pray. Rupanya Mahkota Parade. Sekarang kena lintas jalan. Terus lagi balik. Mula lah. So now kita kena lintas jalan. Balik lagi. Lagi tak tahu lah kucar tu macam mana. Lepas tu yang popular semua kat sana ke sini? Oh, sana. Macam aku tak tahu Sana. Jom. Itu apa? Tu, jom. Cepat. Dapat tu. Go. Tak nak kereta tu. Tak jalan tu. Style. Besar. Cantik tu ni. Baru kita tengok gambar sekolah ni. Cantik. Style cantik. Dia cantik tu atas dia. Nampak? Style tu meriah. Aku ni letih je. Now misi mencari Seoul Garden. I not remember where it is. Dia yang aku tahu dia hujung-hujung. Tapi aku tak tahu dekat mana. So Ilana dia pergi solat. And now aku kena pergi sebab supaya boleh masak supaya cepat iftar. It's over there, Seoul Garden. Sedap. Monthly commitment. Kita orang nak celebrate our 200th trip. Oh. Tu. Kalau nak celebrate, let's go. Daripada 100 street 100 dress jadi 200 baru nak celebrate. Style dong. So now 8.40 kita orang baru selesai makan. Sedap. Sedap gila dia punya daging labu tak sedap. Sedap gila. Dia akan jadi monthly commitment kita orang. Allah, saya isi vlog mana. Dia 2 kali. Lepas ni hari ni aku. Betul-betul. Alah, kereta aku boleh buat dari vlog ada Raisa. So boleh. Lepas tu sekarang kita dah nak pergi popular and then nak pergi jalan-jalan. Kita akan bakar kalori balik sebab kita dah makan terlalu banyak. Selepas nak cakap pun lemah semangat. Jadi jom lah. Lalu aku boleh. Tengok Afina, kami mencari ketahan untuk effort. Effort aku. Oh ya, kau ingatkan dia. Salah information. Sana lah, sini lah. Honey pun. Sekejap terdekat dia malu. Punya malu. Ni, kat sini pun ada mahal. Buat apa? Warna ada. Nak satu warna mahal. Untuk apa? Aku mana tu? Hah? Aku buat capan. Lepas tu kena guna tangan lah. Guna warna kanda putih. Capan yang macam mana? Tak tahu pipi dia ada berapa. Nak cari blusher. Sama macam ada 10 ada kau sana. Blusher habis dah apa? RM18. Ni aku macam budak kecil lah. Makan cuma. Ya Allah. Tak tahu nak kata umur berapa. Cuma kita. Sanitizer nak beli tak? Aku stress dah. Aku dah letih hidung comot. Kita kecil. Apalah, hidup perlu diteruskan. Hidup berbanyak. Nak pakai Thomas. Thomas. Beli. Style dia cantik. Muka aku tak boleh pakai kasut tinggi. Tinggi sangat aku nak. Han nak
Bapa tinggi lagu tu. Ya Allah, sakit lutut tu. Sakit dah. Lebih kasut Thomas. Tak mau kasut lain. Thomas. Kalau yang ni macam simple saja. Simple. Thomas. Selain Thomas ada. Selain Thomas ada. Kita kira cantik. Oh cute. Ni cute ada tu tadi. Kita try. Oh lagu dia ni ya. Okay. Mak ke besar sikit. Sudah ada pukul. Saya nak pukul 9.25. Dia kecewa dengan Thomas. Tolong sampai tak ada sense. So kita on the way ke sana kot. Kita nak pergi, before balik kita orang nak pergi buat our routine, which is yang tangkap gambar dalam tu. So ni merupakan kenangan terakhir. Tiba. Tak mana tahu kenangan terakhir aku single. Tiba. Kenapa Kenapa aku? Kenapa kau? Aku pun tak tahu. Aku Betul lah. Aku pun tak tahu. Mungkin terbalik. Ya Allah, tolong aku nak amin. Dia dengan hop. Dia kalau aku dengan dia setiap kali keluar tak tahu aku akan tukar crush. Dia hanya satu tu. Tolonglah sama lah nama dia. Siapa yang kat sini nampak macam vlog ni, tolonglah ambil aku sebab aku 2 tahun dah duduk nama yang sama dia dah. 2 tahun dah 3 tahun. Tapi 2 tahun masih repeat. Tahun lepas dia macam tak ada harapan. Tahun ni tak ada harapan balik. Tahun ni dia macam ada harapan balik. So dia macam elak-elak macam main tarik tali balik. So macam okay lah. So aku tak ada terus. Tak tarik tapi tak main. Tak ada tali tak kan? Tak apa. Mana jalan dia? Aku memang tak tahu jadi kat sini. Kalau aku kat sini memang aku sesat. Kita orang nak angkat gambar together. Weh, aku rasa hari ni macam jenis sikit dari kau. So aku rutin biasa kita orang akan angkat gambar dekat sini. So dia akan keluar dekat sini. So ya, let's go. Orang sudah membuat pilihan. Okay, ni pilihan kita orang. Tapi semua ni comel. Sumpah comel. Okay, pilih. Kalau Sumpah comel. Masa tangkap tadi macam tak comel kan? Dekat frame-nya. Cepat. Lama betul. Lama saya nak balik. Comel. Ambil kita orang dapat. Sumpah comel gila. Dia banyak pilihan. Tapi sampai kita orang tak tahu nak buat pilihan mana. Walaupun tudung aku comel. Tapi dia tak nampak gambar. Tunjuk Kita suka. Okay, somel approve. Sumpah somel lagi lah. Orang ni kalau gambar fish kat sebelah tu lagi dorangnya kot. Now 9.56 kita orang dah sampai. Comel 200 street. Itu pun aku sampai nak putus kan. Aku waktu tu duk fikir mana handphone dia aku tak ambil. Mampus kejadian apa pun yang berlaku itu. So sekarang pukul 9 petang kita orang nak buat TikTok SOS. So 7 kot untuk hari Ramadan ke berapa ni? 13. So kita jumpa esok. Bye bye. Esok aku ada kursus. Okay, bye. Aku sedih tak akal lah. Apa nak dia tarik VC tu kan? Aku ingatkan call. Bagi dekat aku tak tahu sih. Cuba jangan angkat. Mesti angkat Fitro. Kasi aku sedih pelik. Kau tu moral. Tadi iftar tadi. Dia dah angkat. Sampai hati. Dia angkat tak sampai aku angkat.